SPRM sangkal dakwaan mafia korporat, tegaskan siasatan berasaskan bukti. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, menafikan dakwaan mengaitkan kewujudan mafia korporat dengan Suruhanjaya itu, sambil menyifatkannya sebagai cubaan mencemarkan kredibiliti siasatan serta tindakan penguatkuasaan dalam sektor korporat. Dalam kenyataan rasmi, SPRM memaklumkan tuduhan tersebut tidak berasas dan dipercayai berpunca daripada blog tanpa identiti serta accountability jelas. Suruhanjaya itu menegaskan semua siasatan dijalankan berasaskan bukti, selaras undang-undang dan tertakluk kepada proses perundangan ditetapkan. Menurut SPRM, isu berkenaan merupakan dakwaan lama yang dikitar semula bagi menjejaskan reputasi institusi berkenaan. Perkara itu kini disiasat oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM, dengan jaminan kerjasama penuh diberikan. SPRM turut menggesa mana-mana pihak yang mempunyai maklumat sahih berkaitan rasuah atau salah laku agar membuat laporan melalui saluran rasmi dan menegaskan komitmen berterusan untuk membanteras rasuah tanpa rasa takut atau pilih kasih.